Panas cik. Panas. Kau tengok sendiri cik. Tu. Tak tahulah macam mana. Ni pukul 5 petang. Pak Long ada temu janji dengan kawan kita lah, kawan kita. Kawan kita usaha mai dari Kedah nak jumpa Pak Long. Adalah sikit nak sembang-sembang dan ada juga nak ajak pergi ke rumah Cik Syarin. Ada nak beli ayam juga. Jadi Pak Long berbesar hatilah menerima kedatangannya. Jom kita pergi jumpa dia. Kita buat sikit video. Kita nak tanya dia macam mana dia bela, macam mana dia boleh mai sampai ke sini ni. Nanti Pak Long tunjuk kat hampa. Kiranya hardcore jugalah. Mai malam tadi sampai petang ni. Malam ni tui balik pula ke Kedah. Jom. Pak Long janji dengan dia ni nak jumpa kat masjid Sungai Gau ni. Dah sampai dah, dia hantar gambar dah sampai dah. Sini sampai dah masjid ni. Kebetulan orang baru habis sembahyang asar. Dia kata naik kereta Nazaria Biru. Nazaria Biru. Oh ni WPA ni. Ni WPA ni 92 ni. Alright. Ni kot. Dia tak ada sakit apa-apa, dia patut lagi gerak macam tu ya. Cik. Kita berhenti Tan Izzat. Ada kereta terlajak ke depan sebiji. Tunggu mereka balik, sekejap lagi baru kita kena pergi ke Kebun Abah. Settle di Kebun Abah, kita pergi sampai ke rumah Cik Syarin. Tunggu saat lah. Hai semua, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, Cik Pak Long. Apa khabar Cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana mai tengok di channel Kebun Abah. Panas lit-lit pun, mereka nak mai juga. Tu mai dari Kedah. 2 biji kereta. Mai. Jom kita berkenalan dengan Cikgu Khadir. Cikgu Khadir ni dia mengajar di Yan Kedah sana. Saja dia bawa anak menantu dia mai kot ni, mai jalan-jalan. Kebetulan masa mai ni Kebun Abah dalam keadaan yang duduk di bawah sangat. Kalau mai lah 4-5 bulan lepas dalam keadaan yang meriah lah. Jom. Mai. Assalamualaikum. Mai. Selamat datang ke Kebun Abah yang tak seberapa ni. Kita masuk kot ni, masuk kot bekas lembu itu ni, boleh tak? Masuk baik tu ada kawat. Ni duk tengah buat ni pagar baru ni. Hak ni yang Pak Long tunjuk kata ni Rizak jalan ni. Rizak jalan nak ubah balik ke asal macam tu. Boleh jalan ke? Boleh jalan. Okey. Jom kita pergi duduk kat belah sana tu ni sikit. Adik tolong ambil kerusi kat cikgu tak kat sana. Pak Long pergi kedai tak ada jual ni. Jadi Pak Long rongkah ambil yang ni lah, senang sikit kan. Macam tu. Pak Long guna bekas anak ayam ni. Dulu memang guna lah ni. Anak ayam kita tak dalam lau sana. Jadi kita guna yang ni lah. Okey. Tinggal elok. Biasanya kalau post pun dalam satu bekas ni Pak Long boleh 5 ekor ya. Boleh masuk 10 ekor. Kalau masuk 10 ekor nanti kita post tu jadi macam padat sangat kan. 5 ekor. Okey, ni kita ambil ni pula. Tutup. Okay. Depa mai tengok lau ayam je lah. Ayam tak ada. Macam ni lah. Itu lau ayam ni stok kat set lah, macam-macam lah, macam tu. Bila dah tak ada,
Tu ikut dia mula main. Macam tu lah. Suram nampak suram tu. Memang nampak suram. Sedih oh. Kita buat lagi rasa sedih. Kan? Nak mula balik boleh. Tapi masalahnya, mula balik orang balas air. Mula balik orang balas air. Dia tak payah mula. Hanya apa waktu kita kuat balik nanti ke waktu macam ni. Ni kita nak buat anak ayam. Biasanya Palombo 5 aja ni. 5 ni. Kan? Kalau kita nak sumpat 10 takut padat sangat. Buat macam ni lah. Dia lambat lagi patutnya buat di rumah benda ni. Dia benda ni tak ada kan. Kalau dah cakap kat Cik Syaril, lambat sikit. Mai. Gloria panas sikit, tak ada apa. Mai silap waktu. Ya, kalau mai 4 bulan lepas meriah lah. Lah ni tak ada lah. Abang. Ni nak dah ni. Dah tengah ikat lu. Sambil Palombo buat ni, apa cikgu tanya, Palombo apa bawah tu guna apa? Kita boleh buat sekam, boleh nak buat apa pasiak boleh. Pasiak paling murah. Masalah sekam, kalau kita dapat sekam yang fresh, okey. Kalau kita dapat sekam yang lama, kalau kita beli di apa TikTok ke di Shopee kan, mai hak lama tu dia berdebu. Hak tu yang menyebabkan mata ayam kadang-kadang jadi berayak lah apalah. Kalau kita ambil hak kilangnya, hak fresh daripada kilang tu, hak tu memang bagus ya. Okey. Nak tunjuk kawasan kebun abah, tengok macam ni je lah. Okey, kawasannya okey, tapi memandangkan keliling-keliling ni tak ada orang buat macam Pak Long ni. Dia menjadi tempat depa main makan. Beruk main makan di sini, babi main makan di sini. Sumber makanan tu banyak. Tengok sendiri atas tu dia bawa heret kan. Okey. Adik, ambil ayam, pergi ambil masuk sendiri. Adik. Bawa ni. Seorang satu. Ambil ni. Ni boleh 5 ekor, ni boleh 5 ekor. Abang tak wani. Jom. Pak Long ada Long Man Brown. Long Man Brown pula. RIR. RIR tu pilih yang besar. Ambil pilih yang besar. Masuk. Pilih yang besar. Tu nampak tu. Main makan atas. Oh. Dia umur 2 minggu ni tak payah ni dah, tak payah api-api lampu-lampu lah. Macam ni lah. Bagus sikit. Satu lagi Pak Long, macam nyamuk. Nyamuk? Tak apa. Nyamuk tak apa. Dia jangan ayam piru lah. Ayam ni tak apa. Ayam piru tak boleh. Ayam piru sebulan pun tak boleh lagi. Masuk dalam. Masuk dalam pergi kutih ni ring. Kutih elok-elok besar-besar lagi. Masuk lah. Sampai masuk orang belum Masuk orang belum Abang tu nak. Masuk belum? Dekat ni. Yang ni kita tak mana ni. Pi. Biar mana kena nak mana. Ambil besar-besar. Tak lah ni. Tangkap tak lah ni. Tangkap tak lah ni. Ni tutup lagi lagi. Tak boleh. Kecil gitu. Terekam lah. Pegang kau kuat. Pegang. Dia tak lah ni. Tak ni. Dia. Ni. Okey. Lagi yang mana lagi? Dia susah. Tangkap. Pegang kaki kau. Dua-dua tangan. Keluar tadi. Dia kalut. Okey, masuk lain. Ambil lain. Nak masuk tak? Jenuh tunggu. Yang ni jangan tunggu. Masuk. Oi, jangan keluar. Alright. Tak apa Long. Campur tak apa. Campur tak apa. Tak apa, ambil yang sang tu. Kan ni. Lagi. Ni tak tahu mana jantan betina ni. Betina ni. Belum nak. Dia dah. Okey. Dia hak besar ni mereka.
Masuk lagi. 10. Besar, ambil besar tu. Biar tu. Jam macam ni. Mai tolong dekat pegang ni, pegang. Kalau tidak sampai maghrib. Tutup ni. Ni Pak Long, depan liman ni. Depan liman Limau Kasturi. Ambil. Saya kita petik mai. Bukan kita limau kasuri ada limau ni pun dah. Mai. Lagi masuk tu 5 ekor. Tu. Dia 5 kan? 5 hal. 5 ambil tu apa tadi? Kebetat bubuh tu. Ambil. Mai. Itu pula kau. Masuk kepala lu. Okey dia. Lagi. Yang ni ada kecil kan? Ni ada kecil dah berapa? Macam boleh. Ambil yang besar lagi. Buat 5. Okey dah. 5. Mai keluar. Ni 5. Tu 5 ni jantan. Bah ni Zat pegang lu. Ni perlu nak bagi hadiah ni. Ni 2 hadiah 2 ekor. Ambil 4 ekor. Yang tu 10, ni perlu bagi hadiah. 10 ni hadiah. Okey, tutup balik. Jom. Biar pergi dia. Bagi dia besar nanti kita ambil lagi. Okey. Tengok kaki dia macam ni tak? Apa kadang-kadang kaki dia ni juga. Elok kan? Kaki elok kan? Macam ni lah. Kita buat macam ni. Buah satu lagi tau ni. Ini buah satu lagi. Buah satu lagi ni betul dia lari nak ni. Ni terlepas biasanya Pak Long bubuh apa? Timun. Boleh kena sendiri-sendiri ni sambil lalu sambil kita buka lah. Okey, cek. Kalau ada limau kasturi, sok-sok macam tu. Kita pembek limau kasturi, kita ambil 5 telur buaya dalam tu. Mai. Jadi. YouTube mana esok noh. Mana esok kat tengok ah. Ambil seorang sekali muka masuk dalam YouTube. Kan? Kau menyesal kot esok keluar YouTube tengok tak ada. Aduh. Makan macam tu lah. Tirak, dengan tirak. Nah. Bawa tu jatuh tu. Memang. Tak ada yang ni lah. Yang besar-besar tak ada. Ada bekas tak? Bekas. Tak ada bekas no. Dia tak kena ayak, dia boleh ni hidup. Dia ayak bila apa hujan ayak lalu ni. Tak ada ni tak besar. Tu aja ambil besar. Tu. Ambil. Tarik kuat. Pergi makan. Jom. Selain daripada limau kasuri, semestinya kebun Abah ada telur boya. Mai ambil telur boya mana ni? Ni boleh buat acak. Ni apa dia? Limau telur boya. Stand ni. Mai waktu ada. Yang ni hak jatuh dah tak. Elok ni. Jatuh. Dek. Okay, alright. Ni celok boya macam ni. Jom. Masam. Buat ni boleh buat apa? Acak.
Benar rumput lepil. Sekejap kita pergi potong sana. Tarik dulu. Rumput lepil. Rumput untuk kambing. Untuk tu. Ayah anak tadi. Dia puasak tolong. Allah. Betul. Tamatlah sudah. Itu pun racun. Dia racun dia. Basah harimau tu. Benda ayam kan yang paling sedih kali lek saksek. Bapak lek saksek. Bapak lek saksek tu 4 kilo, 4 kilo lebih. 4 kilo lebih. Mai hari tu malam apa Merdeka. Sampai petang tu 10 ekor sekali hilang. La ilaha illallah 10 ekor. Nak buat macam mana ni? Tawakal tak apa. Mana ada tu jaga. Seminggu genap. Dia main balas betina pula 10-12 ekor. Lepas tu jual. Jual tu tak ada apa dah. Yang ada anak-anak ni je lah. Okey cik. Kita nak buat 2 video. Video ni video di kebun apa? Jom kita pergi rumah Cik Syahrin. Rumah Cik Syahrin tu kalau nak ligan ayam, nak atas ayam pun boleh. No? Banyak jenis ayam ada di kebun dia. Okey cik. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.